Langit kemarin doh. Ulah glowing sembriwing. Yap, tahun baru gonya. Cantiknya. Halo, Yeni. Alay. Kuat dulu mau kasih rumah. Alay. Sama Yeni tahun baru. Kok ke kamar deh lah jadi tanya lah Pak Bijak. Itu urusan. Oi, Yeni. Mengalai. Aden lah berusaha untuk berbaik-baik ke kau. Kau berang juga. Ada berubah kini Yeni orang ke tahun baru udah harus berubah. Siapa berubah? Ada berubahnya. Alah lu kalau ada mene-mene kok ada mau lu kok mah. Saya motor gua lah glowing sama yang gua pas bana. Alan pas. Ambo kamar rental motor. Kaperaun keliling Sumbar. Kami kompoi itu barang pe orang. Ampe motor 8 orang. Hah? Kompoi? Nggak tahu cuma ada pibija. Nggak ukuran awak, nggak semua awak nampai tahun baru tuh itu do. Hei sadar pibija. Inge jumua. Oh, kalau kayak sembayang selai. Sembayang tahun baru sembayang kalau nak perlu agama begitu di siko do. Pokoknya tujuan dan kasihko ingin marontal motor kau ko. Parasari. Mengecek sih tak luri le marontal lah bagai. Kenapa nih mengecek upahan lah tidak. Kini ko dan tak perlu banyak carito kakau do. Kini kau dan paralu motor kau 3 hari dan rental. Barasari. Dan ragu kau. Masalah rental biasa bara kau ni terserah. Aden nan penting dan pai kompoi peraun. Bukan masalah rental tu demi. Kini ya tahun baru tu nak 25 lo le kau le do. Tu lah 50 lo nak. Dan ragu malah pian motor dan ku ke kau bukan masalah rental tu doh. Nak awak lah gae. Beko tak paliku ko kaki beko tanya yo motor dan ku jatuh ko kaki kau lah ada motor dan ku ni pikir nak. Sadar juga awak. Bara kau rental motor koko aden ndak peduli doh. Nan penting kini kok aden merental 3 hari. Mau 50 mau 75 mau 100 kau tenang. Dan bayar cash. Pokoknya dan bayar cash. Dan demi tahun baru kok anak kita kok. 1. Lah. 2 jelai. 3 hari. Dia bukan masalah. Itu nak tunggu dia mah. Cuman dia tolong kau jago motor dan kuah. Tanang. Aratu dan satu-satunya mah. Kok saran lah dan terjadi lo apa piti sakiko nyumi. Tanang lah kau nak tahu si Aden. Motor dan tak si Aden kau nak tahu kan? Salamu kau nak tahu dan si Aden. Capek lah aku kunci motor kuah. Jaleh lo pikiran den lah, jaleh lo sik rasa usan den. Lah. Yo lah yo. Baru motor kau itu mana? Lalu jago kunci apa? Motor dan tu Tenang kau 3 hari sampai hari 5 hari sadeng kau. Andang kau. Leloi, bisa. Yo, tenang lah. Lah, tahun baru kau jadi. Memang motor dia nak. Jangan kau tuturi kalau nggak ada nanti kau. 2 hari lah. Jangan kau jangan melincang, jangan liondar melincang. Kau tuturi rumah. Lah. Bakal lintang. Gua banyak orang kehilang motor sekolah. Melintang RT, nak bisa dia diam sama melintang dah. Kalau enggak, letakkan jabatan RT dah. Kamu namu saya meletakkan jabatan RT tu. Sebab RT ku nak pengaruh tu. Ya. Masalah kau tahu. Ya. Kalau mahasiswa itu melapor kamu, ya, tinggal di siku, ya, melapor ke RT-nya, ya, lah pasti RT tanggung jawab nak. Ya. Kadang-kadang mahasiswa tu kan tak melapor, kalau mak dinyo teh, tinggal teh sampai orang ngoh indah, kailangnya tak kini ya, baru nyelpor. Jadi sial RT kau dia mahasiswa banyak kau. Ibu juga. Jadi aku ibu tu lain masalahnya pawe. Sama-sama kita cari jalan keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, tampan mah. Indah balo Pak Wei kok. Iya, dia lah, dia lah. Nak mengerti dulu dong. Apa yo ndak ngerti pan? Dari ujung ke ujung.
Dari tengah sampai ke tepi. Iya. Itu bisa dari cerita juga. Indah aman kampuang boleh doh. Dima orang kemaliangan. Aku nggak paham mengarti itu semenjak Malintang jadi FP di sekolah banyak. Orang kemaliang wah. Ai, tu cerita kelera muncul nampak. Saja air Melintang jadi RT tempat banyak orang kalian. Dia tak kampung menyuruh orang Maliang jalan enggak? Fakta kan bantu itu Malintang. Tak harusnya dengan kondisi Sorman Koko sikap FP sedikit. Tidak menunggu, tidak ada masalah di kampung. RT masuk dalam bilik, menyuruh dalam bilik. Begini menyuruh dalam bilik, nama RT makin hari makin banyak motor kehilangan. Harusnya ada jalan keluarnya. Badan. Iya. Pawe. Baru ada jalan kedua. Sementara aku nak bukan cun pawe pawe dua. Kecemo pawe nama lapor mengecen motor hilang. Tidak orang nak hilang doh. Pak W. Nah, sementara nak hilang tu mahasiswa. Dia kecembu ke Pak W, apa ke Pak W, mahasiswa tu lah melapor ke RT. Weh, Malintang. Kalau orang lah jadi korban, orang jadi salahan. Kau dapat kini, kau jangan seliang salah menyalahan. Lima tunggu sinan di siang kecil orang tunggu seroman di kau kini. Pada Pak Wedo. Iya. Kan Malintang tahu syariat ada bakikat lain kulit mengandung isi lain menjadi buah ama. Be enjeran sako dan tataga foto aman alam santoso. Selamat lorong je kampung nak aman anak kemanakan. Dunia boleh dapat sedang merdeka mapunya pono. Ini ke mana merdeka? Lima orang kemaliangan. Berpikirlah Malintang. Iyo, betul kecil tampan tu batu dah sepanjang tampan tarang kamu tu mengerti mana ambo tu mah. Sebab nyu tata cara di kampung ada lompat. Pemerintah dolo. Nah, kalau bawa ke tempat orang tu, di pelang RT tu nampak 1-2 kelompok jam melapor, wajib lapor je. Sementara you tinggal di RT mu dah lapor dah. Anak kehilangan baru je lapor. Jadi dia sangkut sialan bo. Malintang ini tipu Malintang. Dan saya yang salah menyalahkan. Malintang cari babin Kamtibmas yang ada di kelurahan Pua. Bicarakan itu dengan ini, bekerja sama babin itu di masyarakat, baca caranya membuat ruang maliang itu makin sempit. Bantu itu. Baru instruksian setiap rumah pakai CCTV. Tu batu kerja tempat lain. Dah boleh salah aku. Kau kalimat pertama tempat tadi. Mat saja RT jadi minta jadi RT. Ulang banyak kemaliang. Dia kata ambul salah dia tu. Badai kawe tu. Dia panu tempat kamu ampehan. Panu kamu gimana ampehan nak? Kalau mak tempat dan mak tu. Malintang jadi awak cari jalan keluar. Tu betul tu mak bayu iyo awak tu betul jalan keluar. Apa lagi ni Malintang kurang ke tahun baru bermacam-macam tadi duit di kampung. Kalau RT tidak turun tangan memonitor kegiatan masyarakat, nah beko terjadi beko batea-tea, beko disiko bercakap, disiko ibu, disiko iru, harus waktu itu disampaikan. Bagaimanapun juga tanggung jawab RT menjaga kampung kok kondusif pada awe tu. Iya. Awe yo kayu ada. Percaya lah tampan. Kalau untuk tahun baru, mungkin insyaAllah mah. Sigap lah RT kau mah. Sebabnya dalam panganan panal RT kau tunggu dulu. Itulah lapangan nanya mana. Aden sebenarnya tidak ingin menyalahkan Malintang loh. Tapi mainnya ingin Malintang yo. Kalau si Kiro tak kalau dan jagoan. Karena RT kok siang dia baca cari, malam dia badang-badangan. Ba'a dan sampai jatuh sedaun tua. Pada RT kok tahu. Baru itu. Betul tu. Mukasih tampan tu mana manga daun jatuh. Dan mengari di RT yang bukan tahu apa ada kan betul. Paham RT mah. Lah dan pai luar. Jadi ya baru kami tahu cerita mu coba ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak batahun baru balilah sepah jokulambu. Awak bayi bersama-sama berkumpul jo kawan-kawan baru. Asik. Udah. Udah. Ya, mantap kan dah? Tak bisa menjawab mantap edo. Mana ada PT deh kau rental ko motor ko, kau balik ko, kau pinjam ko, nyosalan de orang ko. Gue, Nan nomor 2 dah. Ambo Bali dah. di mana ada PT deh kau? Jadi PT kau udah mutang ah? Udah kan tak tahu itu gunung ka dah.
Aka ko di jalanan dah. Baa supaya ke tahun baru ko ambo dapat motor baru lo. Ha, begitu dah. Kau ndak na baru-baru banas, super pakai lah. Kini ambo tak tahu do dari mana asal motor kau do. Apa kau balik, apa kau rental, apa kau pinjam. Tapi seharusnya ambo sebagai laki kau kan kecil lah ambo. Masuk ambo kembali motor dah. Kan ada salah do. Ndak ke malarang lo do. Indak kasagalo sesuatu pekerjaan lu kan dikecek ke laki dah. Jadi kalau ada inisiatif rancak, itu positif namo ko dah mandapek motor baru. Ndak perlu dah nak perlu ambo mengecek ko dah do. Udah hargailah kerja payah ambo seketik. Kerja keras ko mada untuk mendapatkan motor ko dah. Ndak murah ko dah. Sedangkan mali pak kucik payah nak motor dah. Bagi kucik dah dia. Yang jadi kecil. Tapi ambo udah bangga udah seharusnya bangga. Batu kecil kau tu batu tu lah. Kau dapat ingin kau kata ya. Kau nak sudah tu baalai kau terlanjur. Apa nak kalau kerajaan kama pai kau harus melapor kau lagi. Apapun kegiatan bo, ambo harus melapor kau dah. Ya. Pas. Ini ambo minta izin, ini ambo melapor, ambo kapai kompoi sama kawan ambo, malam tahun baru ambo dak pulang. Ambo pulang pagi keren. Tak kecek orang dulu mah. Jangan pulang malam nak, ndak pulang pagi, ambo pulang pagi sekalilah. Dia mungkin lah segai kuah, dah pun tanah, dah betul baru. Jangan nak mudah-mudah nak betul baru ke. Ada rumah-rumah tu ni. Kau lagi. Nak bercamin kau. Kalau kau tak bisa ditagar, senyoyo nak pai tahun baru jo. Pailah tahun baru kau. Tapi tak perlu berkumpul-kumpul je kawan-kawan tu tu. Beko berkumpul-kumpul itu beko akibatnya pacu-pacu. Akibat pacu-pacu jatuh. Siapa menanggungan? Jadilah kabine melintang. Berkumpul-kumpul pacu-pacu jonda jatuh. Melintang jo salah. Orang kemalian melintang jo salah. Ada kau rumah tu. Udah asal mengecek dah. Seharusnya udah support lah bini ko setiap kasus kali dah. Biarkannya berkembang dah. Biarkannya pai-pai model itu dah. Apa cik kau tadi tu? Biarkan ambo berkembang. Apa yang nak kembang kau sakit ikut kau? Tak ada nak kembang kau mulai. Hati ko harus kadang dah. Happy dah. Gitu ah. Habis kau kembang hati kau tu tak temui dia dadu kau tu lai. Nak kembang ya cik kau. Salahnya ko dah malah ngecek mana salah je. Kira tentu dah bodoh. Menjalih ambo pai. Indak tengok ditagan kau guru. Hele ambo pai. Kalau pah lah ambo balik motor baru. Ha. Apa lah kau kata kau tu lai. Kau tinggal lah lai. Ndak ada support sekali awak doh. Sangka tak boleh kecil, tak boleh negosiasi. Kau lah buat tak boleh negosiasi. Wah, lah siap pakaian untuk menginap dengan tendi, pakai baju baru, segala baru, tarompa baru. Ha, ikonnya kecil, lagai bau tanah, sekeren kok gaya. Kalah anak muda-muda mah. He, ha. Dah, berangkat lagi. Ha. Tanya motor. Dah. Udah. Oi, udah. Apa calian udah manjak motor tu. Udah sebenarnya nak boleh apa pai kecek dah suruh no motor tu. Kamu ada suruh motor tu. Maka betul motor dah lama, dah dua kak, kan nampak mu dalam kak. Iya kan harian motor tu situ mana tahu makan mana mah. Udah kalau tak boleh hamba pai kecek saya tak boleh dah. Kau dah suruh no bagai. Udah saya tak ada ibu jombo salah. No apa kau pai lah udah pai lah kau. Otak suruh jombo pai. Tu kau lah nunggu tu ah. Di mana kau letak motor kau tu? Penyerabu tidak tantu dah tak kelera kaca kau mak. Dia boleh penyerabu je. Di mana kamu letak motor dah tak mungkin mau letak dalam bilik dah dari situ sampai letak dari patang mana do ngarik-ngarik do mah. Sedang kunci motor tu kau ambil. Tak ada mau ambil kunci motor. Ya tidak di mana tak? Kunci motor tu itu ambil dah. Kau motor dah ha, mau tinggal je kuncinya. Anak baik. Kita kau pergi cari motor rambut. Anak baik je bakul motor itu nak. Kalau pergi rakau motor tu dah, kan motor tu kayaknya dah. Dia baik je bakul tu nanti siapa bakul, nanti dia tu. Ai kuat kibat dia kau mah. Kau apa dia balang kau? Ai baik je bakul. Ini pasti kau dia lain motor baru ni dah. Leh, mana dapat? Dah kena dapat dah tu ya. Hai, Mei. Ni pai dah. Macam mana hari ko ha? Dah di pai. Kau pura-pura dalam perahu. Pura-pura indak tahu. Kau nak dosa Allah. Kau bakawan kecek kau jadian. Kau rentalan kecek kau motor tu. Sudah tulun jadi dan pai. Kau bawa motor kau pulang ke rumah kau balik. Indak nak tak kau. Judulnya kini kecek kau kopi bijak. Motor di tapi lah kau. Bebam dia motor den mah tu mangalo dia nak kau tuduh-tuduh kau. Mang mangga kini kau ah.
Emang manga kini kuah, Sadar salah kau jadi diri kau. Motor tu lun jadi dan pakai kau larin pulang kunci terletak di situ. Awak deh pusing deh menarang kau dari cie kedua dari dua ketiga. Enggak, betulnya kau ngecek dulu. Mang judulnya kini kau bawa motor dan tu. Motor tu lah kau ambil. Tak ada motor tu di rumah dan ledo. Kau barangke. Sembarang tuduh saya kau bawa motor dan Motor kau ambil. motor dan ambil. Adik sama jalan kaki nampak dek kau konde. Bawa motor dan kau. Kau nak kau ambil motor kau dah. Ada lo kau tuduh bagi adik saya nampak jalan kaki nampak dek kau ha. Oh iya, kecil udara malah payu motor ke rumah baku emang. Kunden di meja. Fikir kau tiga ratus dan kalimunya kau motor dan marah dan kau mantu orang Bano, saya malah ya. Fikir kau tiga ratus. Nak itu dah. Nak itu dah. Kau Malah kau nak nangis dah ada kau lo baru motor tu baru. Ada. tu nyo. Kalau lah hilang tu bah, ale untuk lah motor hilang. Kau motor. Pak dia hilang Ada kau. biarlah kau hilang daripada motor dia hilang mah. Dia cuek kau tu mah. Kau dia mau kau dah pilih kau. Tadi kau tanggung jawab lah kau stek. Ayo lah hilang tu kamang ada kamar ada tanggung jawab. Ada di batu tu kamang. Abi ada minta tanggung jawab Ya lah. tanggung buang lah kau jawab lah. Jawab tu lah kau tanya di mana motor kau. Alah, dia kelamaan di pari kau nak itu nang ketujuh dia awak nak. Iyo, ala hilang ka di pangan. Nak mungkin dia magulang-gulang mesti kau motor tu lah hilang kamang aden. Gulang-gulang lah tu. Aden tak mau tahu dopek bijak. Pokoknya motor dan tu kau balian model yang petang tu balian. Nak kau ganti mah. Kalian kau yo. Ganti je laki kau. Dah tak tahu kau.